Okay, Assalamualaikum. Hai Cik Syuib. Kami dah siapkan Cik punya request untuk add on dekat bahagian record sale ni. Okay, this one kita dah masukkan bahagian kolom order by, commission, order by. Okay, and then yang bahagian commission ni kita tukar kepada commission job by lah. Okay, yang sebelum ni. Okay, dan contoh katakan dekat sini kita pergi pada contoh Ogos. Okay, 00754 ni. So this one katakan order by Nisa, and then yang ni katakan RM5. So job by, kita pergi dekat sini. Okay, kejap. Okay, Loka, and then dia punya commission RM10. Okay, RM10. So means kalau kita pergi dekat bahagian laporan record sale 1, so dekat sini. Okay, see kat sini kalau Ogos punya dia akan view lah commission order by, commission job by. Okay, itu saja. Nanti Cik Syuib boleh play around. Thank you.